Ini betul-betul tak ada maruah. Ini kerajaan haram yang memang tak ada perasaan, tak ada jiwa Melayu, tak ada jiwa Islam, tak ada maruah. Jadi saya rasa saya sebut ini orang Melayu dah jadi orang Islam, dah jadi penumpang dalam tanah air sendiri. Cuma saya nak masuk satu benda yang ramai terlepas pandang, ialah itu isu Masjid Ar-Rizwan Lepong Su. Masjid ini telah dibina pada tahun 1931. Betul. 94-95 tahun lebih kurang umur masjid ini. Masjid ini tak ada masalah. Tetapi mutakhir ini tiba-tiba minggu lepas Esko Kerajaan Negeri dan Kerajaan Negeri Perak sendiri membuat pengumuman bahawa sebahagian daripada tanah ini telah dipunyai oleh seorang toke Cina. Betul. Seorang toke Cina. Itu dalam statement seorang toke Cina, di mana masjid diarahkan untuk membuat kutipan derma, supaya derma hari Jumaat kumpullah banyak-banyak masjid. Ni ayat Esko takkan nak malukan saya sebagai Esko. Dia kata kena kutip derma supaya bayar 1.8 juta kepada pemilik Cina yang baru beli ni. Okey, baik tuan-tuan. Yang saya nak bagi tahu ialah saya bukan resis, saya bukan perkauman, saya bukan anti mana-mana agama, tapi soal dia saya merujuk kepada kejadian tanah milik Jekyll yang telah dibina kuil yang tanpa kebenaran, kuil haram. Bukan kuil itu haram, tetapi kuil itu dibina secara haram. Kerajaan begitu bersungguh-sungguh jadi mediator, malah Jekyll telah mendedahkan bahawa Menteri Wilayah minta Jekyll jangan saman. Konon Jekyll nak bina masjid tiba-tiba, tapi jangan saman kuil ini, berunding. Dan Jekyll dalam ucapan perasmian Masjid Madani, projek itu, Jekyll telah mengumumkan apa? Dia mengeluarkan duit membayar pampasan kepada kuil itu. Betul. Yang kita ada maklumat yang sangat lengkap. Kerajaan kena jawab, Jekyll kena jawab. Jekyll diarahkan untuk bayar hampir 2 juta ringgit kepada pihak kuil untuk berpindah. Dan kuil ni dapat tanah mana? Tanah di belakang IPD Wangsa Maju, IPD Dangwangi, tanah dekat IPD Dangwangi, yang tanah itu milik tanah persekutuan yang memang digazetkan untuk pembangunan IPD Dangwangi. Rizal IPD lah. Ya, Rizal IPD. Value tanah tersebut berapa? Value tanah tersebut ialah 10 juta. Berdasarkan kita value tanah-tanah properti sekeliling, value tanah itu 10 juta. Kuil haram, kerajaan facilitate bagi tanah 10 juta, dapat pula pampasan melalui Jekyll dengan harga 2 juta ringgit. Tetapi bila tanah masjid, pertama sekali saya nak bagi tahu, ini kelemahan kerajaan negeri. Tak kisahlah siapa pun kerajaan, tapi kelemahan kerajaan negeri, kelemahan pengurusan wakaf. Tanah ini telah diwakaf oleh satu orang individu. Ini dulu lama, dah puluh tahun dia wakaf bina masjid. Sebahagian daripada tanah itu, tanah wakaf individu ini, kemudian cucu dia pula boleh jual tanah wakaf ni. Pertama, puluh tahun ni Esko Agama apa tidur, Menteri Besar tidur, pengarah Jabatan Agama apa semua nak tidur, pengarah wakaf apa semua nak tidur. Kau tak selesai tukar nama dan sebagainya. Itu pertama. Kedua, nak tukar nama, bukan nak tukar nama, nak buat apa-apa saja kerja tanah binaan, dia perlu ada kebenaran dan sama ada daripada PBT ataupun daripada pejabat tanah. Kerajaan negeri Dan macam mana orang ni boleh jual tanah dekat Tokyo Cina yang tanah tu ada masjid, pejabat daerah buat apa? Pejabat tanah buat apa? Membuta. Dia tak cek kan? Akan tukar sekali dengan ada sambung surat bawah dia. Tapi soal dia ialah ini satu penghinaan. Lepas tu kerajaan lepas tangan. Kalau kuil kerajaan bersungguh-sungguh, tiba-tiba bila masjid, kerajaan lepas tangan dan suruh orang Islam kutip derma sama orang Islam. Orang Melayu ini belum lagi pindahan perlembagaan hasil daripada mereka kuasai 2/3 dalam parlimen besok, dia pindah perlembagaan. Ini belum pindah perlembagaan,
rakyat orang Melayu Islam dan umpama menumpang dalam negara sendiri. Dan boleh saya tambahkan sini, macam isu dekat Masjid India itu, kuil itu macam mana kita tahu merupakan kuil yang dibina tanpa kebenaran. Okay, sekalinya kuil haram lah kan, walaupun dia marah dengan perkataan tu. Tetapi masjid dekat Lopong Su itu masjid yang memang berdaftar, dibina dengan kebenaran, memang ada gelarnya dan sebagainya. Cuma isu masjid itu, sebahagian tanah 0.61 hektar telah dijual, itulah mungkin ada gerong di sini sana kepada orang lain. So basically kalau ikut nak cerita tentang pampasan, sepatutnya masjid itu lebih layak untuk mendapatkan pampasan tanah dan sebagainya, betul tak? Dan Esko kerajaan negeri ni pun menterangah gaji buta juga. Soal dia ialah kamu boleh sebut pula 1.8 juta kena bayar dekat China tu. Ini tanah Lo Bong Su kan? Saya minta maaf kalau saya kasar, tapi ini tanah Lo Bong Su. Besar mana sampai 1.8 juta tu? Ini betul-betul tak ada maruah. Ini kerajaan haram yang memang tak ada perasaan, tak ada jiwa Melayu, tak ada jiwa Islam, tak ada maruah. Jadi saya rasa saya sebut ini orang Melayu dah jadi orang Islam, dah jadi penumpang dalam tanah air sendiri.